Dapatan hasil perbincangan pada International Regulators Conference 2026 akan dipertimbangkan untuk dibawa ke peringkat Jemaah Menteri dan Dewan Rakyat bagi menambah baik serta menggubal undang-undang berkaitan teknologi digital yang lebih komprehensif. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadzil berkata pengalaman sebelum ini membuktikan hasil perbincangan dalam forum seperti IRC telah menyumbang kepada penggubalan Akta Keselamatan dalam talian selain mencetuskan cadangan pindaan terhadap beberapa akta bagi menangani jenayah cyber termasuk penipuan dalam talian. Saya bagi contoh pengalaman kita dalam perbincangan sebelum ini membolehkan pihak kerajaan melalui beberapa jawatan kuasa merangka dan seterusnya membawa ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara Akta Keselamatan dalam Talian. Itu salah satu yang terhasil dari banyak perbincangan termasuk dalam forum seperti IRC. Jadi kita lihat memang ada sama ada pindaan kepada akta-akta berkaitan untuk menangani jenayah scam sebagai contoh dan seterusnya. Kita juga tahu sekarang Kementerian Digital sedang berusaha dengan gigih untuk menyediakan satu undang-undang kawal selia kecerdasan buatan AI. Jadi banyak daripada perbincangan mengenai teknologi-teknologi baru muncul, emergent technologies ini kita akan bawa dan kita akan bincang sama ada di peringkat Jemaah Menteri, di kalangan ketua-ketua setiausaha supaya apa-apa rang undang-undang yang boleh ditambah baik ataupun digubal baru, ini yang kita akan bawa ke Dewan Rakyat, insyaAllah. Jadi di mana dalam kita mencipta sesuatu aplikasi ataupun produk terkini misalnya, kita perlu mengambil kira dari segi reka bentuk aplikasi ataupun produk tersebut, yang mana mementingkan ciri-ciri keselamatan, terutama sekali keselamatan kanak-kanak. Dan apakah peranan yang diambil oleh pencipta aplikasi itu ataupun platform itu untuk memastikan keselamatan pengguna adalah terjamin. Pertama sekali, Akta Keselamatan dalam Talian ini digubal sebagai satu akta untuk beranjah daripada perspektif dari segi penguatkuasaan semata-mata. Apa yang ada pada masa kini adalah Kanun Keseksaan, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan, Printing Presses and Publication Act. Ini adalah antara undang-undang yang sedia ada. Lebih fokus kepada apabila sesuatu kandungan yang memudaratkan telah dikongsikan dalam laman social media, dan juga tindakan penguatkuasaan dan penyiasatan dan pendakwaan akan diambil dalam konteks kesalahan. Tetapi apa landscape keselamatan dalam talian ini berubah dengan adanya Akta Keselamatan dalam Talian, Akta 866, di mana dia meletakkan obligasi terhadap platform provider, pemberi perkhidmatan dalam talian, supaya mempunyai tanggungjawab yang tersendiri bagi memastikan produk ataupun perkhidmatan yang mereka berikan adalah menepati kehendak tanggungjawab diperuntukkan. Saya boleh kata yang amat bagus sebab dapat pengetahuan yang lebih tentang safety by design, dan dia di bawah ONSA 2025, boleh kata law baru untuk keselamatan cyber, untuk media sosial as a future engineer, insyaAllah. Boleh kata yang saya dapat sedikit sebanyak nasihat dan juga panduan untuk cipta satu software atau application yang lebih selamat untuk digunakan oleh kanak-kanak. Saya menghadiri program hari ini kerana mendapat lebih banyak maklumat mengenai polisi-polisi terbaru yang berkaitan dengan media dan komunikasi. Jadi so far alhamdulillah rasanya telah banyak mendapat maklumat tersebutlah daripada pihak-pihak yang berkenaan. Mestinya program macam ni perlu diadakan lebih banyak lagi, tapi rasanya lebih baik jika ada juga program yang lebih mendekati masyarakat